4 guru pendidikan khas menerima pengiktirafan anugerah MOE SG Enable atas kecemerlangan mereka dalam menyokong pembangunan dan pembelajaran para pelajar pendidikan khas. Antara mereka ialah Nur Syafiqah Muhammad, guru kanan di Sekolah Autisme St. Andrews. Atas inisiatif beliau membantu pelajar autisme terus menyumbang kepada masyarakat. Anugerah tersebut disampaikan dalam satu majlis penyampaian anugerah di Hotel Grand Copthorne Waterfront. Di sebuah bilik darjah kecil dengan sekitar 4 hingga 6 pelajar, suasananya tidak pernah sunyi. Di situlah seorang guru yang ceria dan mudah didekati, lebih dikenali sebagai Teacher Fika, mendidik pelajar autisme di Sekolah Autisme St. Andrews. Minatnya dalam bidang ini bermula sejak di bangku sekolah, didorong keinginan untuk mencabar diri dan melakukan sesuatu yang berbeza daripada pekerjaan biasa di meja. Kini dengan lebih sedikit pengalaman dalam pendidikan khas, termasuk 2 tahun sebagai guru kanan, beliau terus komited membantu pelajar berkembang serta menyokong mereka dalam peralihan selepas tamat sekolah. Selalunya, kanak-kanak autism tahap 2-3 kurang dapat opportunities untuk berada di community. Jadi saya nampak itu sebagai satu gap untuk saya berkolaborasi dengan agensi seperti Our Tampines Hub, Our Tampines Garden supaya murid-murid dapat keluar di community untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari di sekolah. Sejak 2023, program sukarelawan bersama Kebun Eko Masyarakat OTH itu melibatkan sekitar 20 pelajar SEAS. Usaha melangkaui bilik darjah itu akhirnya mendapat pengiktirafan melalui Anugerah Guru Pendidikan Khas Harapan MOE SG Enable. Anugerah itu mengiktiraf guru SPED yang cemerlang serta berpotensi menjadi pemimpin atau mentor yang memberi inspirasi. Sejujurnya, saya gembira untuk mendapat pengiktirafan ini, tapi saya juga tahu bahawa kolaborasi sesama pekerja amat diperlukan supaya kanak-kanak dapat pelajari something that we call quality of life. Jadi saya dedikasikan award ini untuk rakan-rakan sekerja saya yang sentiasa mencari meningkatkan ilmu untuk memberi yang terbaik untuk kanak-kanak autism. Bagi Cik Nur Syafiqah, harapannya agar masyarakat bukan sekadar memahami tetapi membuka ruang dan peluang agar anak-anak autisme dapat menyumbang kepada masyarakat.